Semua makanan ni homemade tau tak? Even dumpling pun homemade. Diorang ada kafe yang serve makanan homemade and ada barber sekali. So, girlfriend korang boleh tunggu sambil korang potong rambut. So, jom. Kedai ni kat atas. Korang nampak ni, korang naik atas. Pernah tak korang jumpa kafe and ada barber shop dekat sebelah ni? So, jom kita masuk kafe dulu. Ini kita punya homemade pizza, homemade chicken dumpling dan tiramisu. Sweet bun sangkaya, croissant sausage dan kita punya homemade bengali roti bakar. Semua makanan ni homemade tau tak? Even dumpling pun homemade. Roti dia lembut and crust dia pun rangup tau. Tak rasa macam pizza pasar malam. Tiramisu. Rasa mascarpone cheese dia dengan kopi sangat balance and kopi dia tak kuat sangat tau. Yang ni handmade chicken dumpling dorang. Jarang tau nak jumpa yang handmade macam ni. Cicah pula dengan chili oil dia. Memang pedas kena dengan chicken dumpling yang diorang buat fresh ni. Ni pula sweet bun dengan sangkaya. Roti dia gebu and lembut gila. Cicah pula dengan sangkaya dia. Roti dia sangat lembut, kaya ni pun sedap. Kena dengan roti. Next, croissant sausage. Tengok ni. Sausage ni pun homemade tau. Flaky and buttery tu sedap and handmade sausage dia pun sedap tau. Rasa healthy, fresh. So last tadi kita ada bengali bun dengan sangkaya. Sangat sesuai untuk snacking sementara tunggu barber siap gunting rambut. So untuk air, order americano dengan coffee latte gula nisel. First time kan dengan gula nisel ni, jarang. Untuk americano ni dia ambil macam IC dia ni. Rasa dia punya fruity beans tu, rasa orange tu. Dia punya pahit tu tak pahit sangat pun. Yang mana tak minat kopi pun boleh try yang ni. Next, coffee latte gula nisel. Gula dia rasa macam caramelized gula nisel tu. Sedaplah dia balance dengan kopi tu. So inilah antara menu-menu yang korang boleh try dekat Art Cafe. Diorang ada banyak jenis air, kopi, matcha pun ada.